Ada lagi separuh akhir yang ketiga di separuh akhir ini. Jadi Amsyar Safi, walau bagaimanapun tiada di lorong 4 itu, beliau sudah pun menarik diri, jadi terus saja dimulakan dengan 7 pelari yang memulakan aksi ini dengan menyaksikan pelari dari Sri Lanka yang memimpin, cuba untuk memimpin. Dan di bahagian depan juga ada, cukup jauh. Ada split 1-4-1 ataupun 1-4-2 yang menyaksikan Disan Nayaka, Harsha Sandaruan. Ya, sememangnya terlalu jauh, meninggalkan 4 pelumba lain, 4 pelari lain di belakangnya. Ada 4, wow. Jika dilihatkan di sini, wow. Masih lagi boleh memecut walaupun dengan 400 meter yang terakhir ini. 2 di belakang itu ada Maeswaran. Begitu juga dengan Poven Kumar. Ya, kedua-dua itu yang mengejar kedudukan kedua dan ketiga. Sambil ada seorang di kedudukan yang keempat, tetapi Sanayaka sememangnya akan menamatkan saingan di kedudukan yang pertama walaupun ada sprint, adanya pecutan di saat-saat akhir yang cuba dilakukan oleh Maeswaran, tetapi ya, sememangnya terlalu unggul, terlalu jauh. Walaupun dengan 400 meter yang terakhir beliau sudah pun, beliau masih lagi boleh memecut. Saat hanya 3 pelari saja yang kurang ataupun sub 2 minit. Hafiz di kedudukan keempat 2 minit 1.68 saat. Nazirul dengan 2 minit